wabarakatuh. Kepada penonton-penonton podcast kita pada hari ini, bersama-sama dengan saya, panel kita yang dihormati Encik Asy'ari Bengah, mantan pengetua Cemerlang dan kini berada di PBD Marang sebagai SIP Partners Plus. Saya kenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu Tamizi Muhammad Shah sebagai moderator pada petang ini. Jadi kita terus kepada tajuk kita hari ini, iaitu berkenaan dengan program Nyala Sekas PBD Marang. Jadi pertama-tamanya soalan lah, kita pergi pada soalan Tuan. Sebenarnya Tuan Asy'ari, apakah yang dimaksudkan sebagai SKPM, Quality at Sekolah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Tamizi dan semualah yang terlibat dalam podcast ni. Jadi untuk SKPM Quality at Sekolah, dia merupakan satu instrumen lah yang diguna-pakaikan oleh Jabatan Nazim Malaysia untuk menilai kualiti sekolah di Malaysia lah, dari segi pengurusan dan penoperasian. Dan untuk sekarang ni diperkenalkan pada tahun 2023, merupakan lanjutan dan penambahbaikan daripada SKPM G2 dan ataupun standard kualiti pendidikan yang lain lah. Dan untuk sekarang ni dia ada 3 komponen yang pihak sekolah kena masukkan skor. Pertama, kekuatan kami, yang kedua pengurusan kami, dan yang ketiga pencapaian kami. Jadi untuk tahun 2025 ni kita dah selesai untuk kekuatan kami dan pengurusan kami. Jadi untuk pencapaian kami kita akan laksanakan pada tahun depan 2026. Itu sekadar sekitar lelah cikgu tentang sekarang. Okey, dan untuk makluman semua, PBD Marang baru-baru ini telah mendapat anugerah Nyala PBD. Jadi itu telah menjadi satu sebutanlah di negeri Terengganu ini. PBD Marang kita sangat berbanggalah dengan anugerah tersebut. Jadi bolehkah Tuan kongsikan apakah program-program yang telah dirancang untuk membolehkan PBD Marang itu mendapat anugerah tersebut? Baik, sebenarnya tu saya nak terangkan apa dia program Nyala Sekas. Sebenarnya program Nyala Sekas ada satu inisiatif PBD Marang untuk memperkukuh kepahaman dan pelaksanaan standard kualiti pendidikan Malaysia secara menyeluruh di semua sekolah di daerah Marang yang untuk menyemarakkan dari segi budaya kualiti dan dalam kepimpinan pengurusan organisasi, kurikulum, halaman murid, kurikulum, pengajaran dan pembelajaran serta kebijakan murid agar mencapai tahap standard yang tinggi dan konsisten. Jadi sebelum kita tengok pada strategi, sebenarnya kita telah kita tengok sebab untuk pencapaian sekarang 2023 kita tak ada sekolah di daerah Marang ni yang mendapat taraf cemerlang, Cikgu Tamizi. Jadi daripada sinilah kita menggunakan kita menggerakkan untuk bagaimana kita nak ada sekolah di daerah Marang yang akan mendapat taraf cemerlang. Jadi untuk data kita sebenarnya untuk ke semua sekolah tu 42 tu kita bertaraf baik. Jadi daripada sini kita menggerakkan langkah untuk bagaimana kita nak ada juga sekolah-sekolah yang bertaraf cemerlang dalam apabila dibuat penerapan tentang sekarang ni. Jadi dari segi strategi Cikgu Tamizi, kita ada beberapa strategi yang guna pakai untuk pastikan penerapan cemerlang yang akan diperoleh sekolah nanti dapat dilaksanakan. Pertama, kita ada penggerak utama Cikgu Tamizi di peringkat daerah ni. Kita ada pertama Tuan PBD sendiri. Setiap kali ada mesyuarat memang beri penekanan tentang data skar dan sebagainya lah. Pertama. Yang kedua, timbalan pembelajaran, timbalan PPD sektor pembangunan murid. Yang banyak menggerakkan dari segi untuk aspek 5.2 dan 5.3, iaitu kurikulum dan sasiah terpuji.
Jadi dari segi pengisian data memang timbalan SPM memang dibuat gerakan untuk pastikan pertama cikgu mengisi data sasiah terpuji dalam SSDM tu. Dia masuk di situ. Itu yang pertama lah. Yang kedua dari segi program-program penambah program-program. Pertama program IPA Insaniah yang dilaksanakan di asrama sekolah-sekolah di Daerah Marang lah. Kita ada yang tersegi lah. Yang ketiga ada segi untuk PAJSK, dan memang di peringkat daerah kita buat gerakan untuk bagaimana untuk melonjakkan pencapaian grade purata sekolah untuk PAJSK. Dan seterusnya kita ada juga dari segi peranan SIP Plus dan SIP Plus di komisi. Jadi di peringkat kami SIP Plus kita membimbing pengetua guru besar PKPK untuk pastikan SKAT itu ditengok. Pertama standard 1 dan standard 2 lah, untuk pastikan dari segi ada 7 sekolah dan sebagainya yang ada dalam SKAT itu diberi perhatian. Dan dari segi SSC Plus juga memberi penekanan dari segi standard 4, iaitu PDP guru. Jadi di situ adalah diperkenalkan beberapa perkara. Pertama dari segi PLC untuk penambahbaikan PDP guru. Dan seterusnya kita ada pentadbir sistem penolong PPD unit swasta yang tengok data secara menyeluruh dalam sistem SKPN Quality at sekolah. Pertama, kalau ada data yang dimasukkan dalam sistem tu sekarang tu sekiranya tidak berapa tepat, jadi pentadbir sistem penolong PPD unit swasta akan menghubungi pihak sekolah untuk pastikan data itu dibuat penambahbaikan lah. Atau pastikan data-data yang dibuat oleh sekolah ada data yang betul-betul tepat, bukan data-data yang kita isi saja dan untuk buat penambahbaikan. Jadi di pihak saya pun baru ni kita hubungi sekolah ada sebuah kita hubungi bila kita tengok pencapaian kami untuk akademik memang dari segi pencapaian PBD tu memang rendah, kita buat penambahbaikan. Kita minta pihak sekolah menghubungi bahagian pengurusan maklumat KPM untuk betul balik data-data yang telah dimasukkan dalam SKAT itu. Seterusnya dari segi peranan pengetua dan guru besar juga yang dari segi pihak sekolah, peranan pengetua pun ada juga main-main peranan dari segi penulisan ulasan dalam SKAT itu. Jadi pengetua besar kena buat pelakuan. Jadi di situlah penolong PPD unit swasta membimbing macam mana kita nak menulis evidence, kita nak buat ulasan pengetua dan guru besar nak buat ulasan dalam pelakuan tu. Seterusnya di backup penolong kanan pentadbiran juga dan guru data SPN, pentadbir sistem PPD Marang, kita membimbing dari segi pengisian skor SKAS. Yang kedua kita PKP dan guru data SKAS ni dia menyemok data yang diisi tu juga. Macam mana data itu, ada data yang betul-betul adalah data sekolah berkenaan. Dan yang ketiga, memastikan PKP dan guru data mengikuti media sosial SPM Quality at sekolah. Contohnya TikTok sekarang ni ada, pihak Jemaah Nazir dah keluarkan apa-apa berkaitan dengan SPM Quality at sekolah tu, cikgu sendiri dia ada dalam TikTok tu. Jadi di situlah banyak kita dapat maklumat tentang berkaitan dengan SPM Quality at sekolah. Seterusnya strategi yang kedua, intervensi sektor lah, sektor pembelajaran, sektor pembangunan murid. Jadi di sektor pembelajaran banyak melaksanakan program-program peningkatan akademik. Contohnya program podium PSM, yang ni yang PSM lah, program dedalu, bermakna yang ni untuk pelajar-pelajar di sekolah biasa menumpang kelas di sekolah yang hebat. Seterusnya program GLUE PKP, yang ni program yang dilaksanakan oleh PKP pelajar yang gagal, kita fokus kepada pelajar yang untuk dapat minimum E untuk lulus. Dan yang terakhir kita memperkasakan penjaminan kualiti PBD dari segi penetapan TP tu Cikgu Tamizi. Tapi kalau kita nak buat penjaminan kualiti PBD ni, kita tak nampak macam mana cikgu meletakkan TP kepada pelajar. Kadang-kadang ada cikgu pelajar ni layak untuk dapat TP 6 tapi cikgu beri TP 5. Jadi di situ kita buat penyelesaian TP. Alhamdulillah
Di situ kita nampak pada berlakulah perubahan pada pencapaian akademik itu. Dan sebenarnya strategi yang ketiga, kita memberdayakan data. Jadi data-data yang diisi oleh sekolah ni, kita akan sama. Sekiranya ada berlaku yang tidak betul, kita akan hubungi sekolah berkenaan untuk betulkan balik. Dan kita juga buat bimbingan data lah. Dari segi data-data tentang standard 1 hingga standard 4 tu lah. Dan saya rasa itu Cikgu Tamizi dah beberapa strategi untuk kita melonjakkan untuk penerapan SKAS di peringkat kebangsaan. Jadi secara rumusan je tuan, penggerak ataupun main player kepada SKAS PPD Marang ataupun program nyala PPD Marang ni, kita melibatkan yang pertama ni, teraju utama adalah tuan PPD. Yang kedua, timbalan PPD sektor pembangunan murid, SI Partner Plus, SISC Plus, penolong PPD unit pendidikan swasta, dan yang terakhir pihak sekolah. Jadi mereka inilah adalah tunjang utama kepada pencapaian SKAS. Tidak dilupakan juga pihak-pihak lain lah yang banyak membantu secara langsung dan tidak langsung. Okey, kita telah berbincang tentang siapa player, main player, strategi. Dan untuk tahun 2025 ini, Tuan Asyari, apakah caranya PPD Marang ini untuk mengekalkan kecemerlangan, ataupun macam mana kita nak teruskan momentum yang ada ini supaya nak kita cemerlang juga pada tahun 2025 ni? Boleh Tuan kongsikan? Kita untuk SKAS 2025 ni juga kita nampak sebab dari segi penerapan sekolah untuk tahun lepas 2024 tu, banyak sekolah di daerah memang dia tak sanggup untuk diverifikasi oleh Nazir. Kita menang tu atas kerana sekolah kita banyak yang dapat dari segi penerapan cemerlang tu. Tapi banyak daerah yang tak hidup macam mana Marang dapat, sedangkan sekolah tak ada sekolah pun yang naik atas pentas. Jadi di situ mungkin di peringkat Jemaah Nazir buat verifikasi balik data SKAS yang diisi oleh sekolah-sekolah di Marang tu. Jadi untuk 2025 ni, jadi kita ada strategi untuk pastikan ada sekolah Marang akan naik pentas nyala pada tahun depan. Jadi yang pertama dari segi pusat evidence lah. Sebab saya nampak bila kita tengok di peringkat kita kelemahannya dari segi pusat evidence. Jadi untuk mula strategi tu untuk bulan Januari nanti, kita akan dari segi pusat evidence lah. Di situ kita akan perkasakan. Yang pertama. Yang kedua, gerakan kita juga dah dari segi SIP Plus, SIC Plus, guru PPS sekolah. Untuk pastikan SKAS itu diberi perhatian lah. Pastikan kita nak sekolah di Marang akan ada yang naik pentas nyala nanti tahun depan, InsyaAllah. Dan yang ketiga tu peranan-peranan di peringkat PPD jugalah, dalam musyawarah PGB dan sebagainya lah, untuk pastikan sekolah-sekolah daerah Marang tahun depan akan naik pentas nyala di Putrajaya. Jadi itu sekadar lah, yang saya boleh kongsi lah tentang program sekadar sebagainya. Jadi saya tertarik juga tuan dengan PPS sekolah membantu dari segi pengisian SKAS ni. Jadi kita pegawai dan juga ahli warga PPD lah, sebab kita semua ni PPS sekolah. Jadi kita akan membantu pihak sekolah untuk mencapai kecemerlangan menggunakan program nyala SKAS ini. Jadi sebelum kita melaburkan tirai, sudilah tuan untuk memberikan kata-kata akhir, harapan tuan terhadap program nyala SKAS PPD Marang ini. Silakan. Baik, jadi sebagai rumusan yang kita buat 2024, 2025 yang kita laksana 2029 nanti. Jadi pertama, kerjasama Cikgu Tamizi, kerjasama antara PPD dengan sekolah, itu yang penting. Yang pertama lah. Yang kedua, dari segi kerjasama dengan PIBKS yang kita pernah buat tu, itu pun kena ada juga. Sebab pasti kita nak pastikan kecemerlangan untuk aspek kualiti sekolah ni dikekalkan untuk Marang, dan kita pastikan budaya kerja profesional dan berimpak tinggi diperkasakan di PPD kita lah, untuk pastikan kecemerlangan itu dikekalkan. Baik, itu sekadar itulah. Terima kasih Tuan Asyari, SIS
SIP Partner Plus PPD di Marang di atas perkongsian program nyala PPD yang saya rasa antara salah satu penyumbang kepada kecemerlangan anugerah nyala PPD baru-baru ini. Jadi setakat itu saja, kita sudahi, kita tutuplah podcast kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.